Amaran, inilah cara iklan makanan mengawal minda anda. Kita semua suka makan pizza, tapi tahukah anda syarikat makanan guna pasak dan gam tiruan untuk buat pizza nampak lebih berkeju dan menyelerakan dalam iklan. Syarikat bia pula gunakan sabun dalam gelas mereka untuk hasilkan buih yang tebal dan tahan lama sebab buih bia sebenarnya cepat hilang. Itu belum apa-apa lagi. Untuk kek coklat Choco Lava dalam iklan, mereka guna gam dan bahan kimia supaya ia nampak cair, berkrim dan menyelerakan. Padahal langsung tak macam itu dalam dunia sebenar. Yang paling pelik dalam iklan bijiran sarapan, mereka ganti susu dengan gam putih supaya bijiran kekal rangup depan kamera. Aiskrim dalam iklan itu bukan aiskrim pun. Kebanyakannya adalah kentang lenyek atau lemak babi yang diwarnakan supaya nampak sempurna. Apa yang anda nampak dalam iklan bukan makanan sebenar, tapi ilusi kamera yang direka untuk memperdayakan minda dan keinginan anda.